Korang, pakcik di Sambil ni, di kampung ni, jadi pakcik bawa lah Koi dan juga Mia. Tukarkan Muaz. Okey korang, dia boleh banyak kemah ni kan. Ada satu kemah pakcik tengok lain sikit. Jom. Ceng. Assalamualaikum. Ya Allah, apa nama kemah ni? Dia nampak macam satu tempat yang lawa sangat. Apa nama kemah ni? Salam dulu. Apa khabar pakcik? Ya, sihat. Pakcik nampak dia jauh kan, dia nampak macam macam bentuk yang lawa, macam buah pun ada. Dia macam ni, ular buncas. Lepas tu elok pula tilam kat situ kan. Allah, macam pengantin baru. Adik, kamu jangan ikut mak ayah tau. Depan ni, kau ikut lah. Jadi apa nama kemah ni Atan ni? Okey. Dia brand dia God Out Spring Hill lah. Oh, nama God Out apa ni? God Out. Tapi dia punya lawa dia macam kemas, padat. Memang dia auto ke ni? Tak. Kita pasang. Kena pasang. Tapi kemas Dan dia memang proven untuk air semua jatuh, tak ada susah nak bertakung air ke, tak ada kan? Dia jatuh elok kan? Dia elok. Oh ya Allah, pakcik rasa macam seronok sangat kat sini, boleh untuk tempat duduk-duduk. Ya, tempat rehat-rehat. Rehat-rehat kat dalam ni, kat luar masak lah. Nanti Betul. bawa masuk. Ya Allah, ini first time pakcik tengok kemah ni. Selalu tengok kemah yang biasa macam rumah kan. Tapi kali ini ada design yang lawa. Dari mana ya? Okey, yang ni boleh dapatkan di Nakama Store lah. Okey, tak tuan kemah ni dari mana Tuan. datang? Okey. Yalah, kalau siapa nak cari kemah ni bolehlah dapatkan di Nakama Store. Maknanya you all daripada mana? Kami daripada Bukit Beruntung. Bukit Beruntung. Ya Allah, memang beruntung pakcik hari ni dapat terjah. Sebab korang tengok set dia, set laba-laba tu. Dan banyak benda yang pakcik tak ada. Dan pakcik first time tengok set laba-laba tu. Dia tengah berselerak sikit. Ya Allah, yang ni memang dalam satu storage box tu. Semua dalam tu. Betul pakcik. Apa nak, ya Allah, nampak menarik lah. Tempat masak dia, everything semua letak dekat dalam ni Betul. Kita masukkan semua sekali, buka pasang je. Pakcik kan pakai beg beg pergi pasar je. Jadi pakcik ada ni, patah dia punya ni. Ya Allah. Dia punya jadi kaki dia tu. Sebenarnya kena ada macam ni baru nampak eksklusif. So bila pakcik tengok ni, pakcik tahu orang ni mesti orang yang kemas. Tengoklah dalam tu. Korang tengok peletakan elok. Siapa sebenarnya nyusun ni? Rumah tu. Betul lah. Korang bayangkan kalau kemah pun macam ni, rumah macam ni, korang tip-top, lawa. Tak ada habuk pun korang bayangkan kalau pakcik berdebu dah. Kan? Yang ni untuk masak pula lawa. Okey, ini dapur orang rumah. Lain-lain dapurnya. Saya dapur kopi lah. Tak nak kacau orang rumah dengan ni. Sorry kata. Sebab sendiri jaga dapur, senang kan. Macam kadang-kadang kita nak healing, kita nak buat kopi kat situ kan. Kat sini buat masak-masak. Tapi yang ni senang kan. Tak payah macam kadang-kadang dapur pakcik tu terjatuh semua. Jadi memang, yelah kadang-kadang tiup angin terjatuh dengan dia punya periuk tu jatuh. Yang ini senang, dia dah kukuh kan. Dia dah sekali. Ya Allah, maknanya senang lah. Benda ni compact, lagi senang, lagi idea pakcik. Sebab tu kadang-kadang kita suka pergi dekat community boleh tengok ramai orang. Dan kerusi tu paling senang, lipat je tu je kan. Lipat je masuk. Dan yang ni yang pakcik nak beli, pakcik tak boleh beli lagi. Sebab ada orang cakap ada yang sekejap je, dia tak tahan lama. Ni apa brand ni? Ni Opola. Ni lah Opola ni. Ya Allah, kena ada lah. Sebab apa tak, kita boleh genjeng pergi mana dan dia ringan je sebenarnya. Pergi kat tepi-tepi pantai macam tu, buat konten. Ya Allah, terima kasih banyak mengizinkan pakcik menerjah, kita dapat idea tau. Yang penting camping mesti ada. Wow!